Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera macam baca berita. Dah lama gila aku tak buat vlog. So aku rasa dah tiba masanya untuk aku kembali buat vlog. Mungkin aku akan buat seminggu sekali, sebulan sekali, 2 minggu sekali, aku pun tak sure. Tapi memang dah lama gila aku tak buat vlog, jadi macam kekok sikit. Okay, sebenarnya untuk kita punya road trip hari ni, aku jalan-jalan ke Melaka ni lain sikit daripada kebiasaan. Sebab apa? Kita punya perjalanan hari ni, kenderaan kita ditaja oleh Volkswagen Federal Auto Glenmary. Jadi aku nak ucapkan terima kasih kepada Volkswagen Federal Auto Glenmary. Tapi diorang bukannya ada satu cawangan je, diorang ada banyak cawangan. Ada dekat Sri Hartamah satu dan juga dekat Skudai satu. Jadi kalau korang yang nak mencari kenderaan Volkswagen, korang boleh try cari di Glenmary, di Skudai ataupun di Sri Hartamah. Sebenarnya ada satu kempen ni. Kempen ni adalah kempen macam kontes jugalah, sebab dia punya hadiah menarik-menarik. Tapi aku akan share sekejap lagi. Sebab apa? Sebab sekarang aku nak share dulu aku punya experience di mana aku dapat peluang untuk drive kereta Volkswagen Golf GTI untuk road trip hari ni. Dan kereta tu akan bersama dengan aku sepanjang beberapa hari kita berjalan-jalan. Jadi mungkin akan ada footage yang aku drive ke, ataupun mungkin ada yang pasal kereta sikit. Sebab aku nak share aku punya experience. Ni first experience aku drive Volkswagen Golf GTI. Sebelum ni aku pernah drive beberapa model Volkswagen yang lain, tapi itu dah bertahun-tahun yang lalu, waktu aku selalu ikut media trip dulu. So ni kiranya aku kembali untuk buat bukanlah buat review sangat pun, sebab aku tak akan cerita pasal technical sangat pun, sebab aku tahu aku bukannya orang yang pakar untuk bercakap mengenai technical. Tapi tak apa, aku akan share aku punya experience sebagai normal human driver yang drive secara santai-santai untuk pergi road trip dan sebagainya. Jadi dalam video ni aku akan share aku punya experience dan perjalanan hari ni lah. Sepanjang perjalanan hari ni, daripada aku pergi ambil kereta sampai aku dah drive, lepas tu aku isi minyak, and then aku singgah jumpa adik aku punya family sekejap tadi, sampailah aku dah sampai kat Melaka. Okay, so pagi tadi aku ke Glenmary Volkswagen Federal Auto untuk pick up kereta. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. So hari ni aktiviti aku bermula dengan aku pergi ambil kereta lah dekat Federal Auto dekat Glenmary. So kalau korang tengok dari Federal Highway tu, kau boleh nampak ada satu bangunan tu yang ada lambang Volkswagen dekat situ. Itulah dia orang punya tempat. So aku pergi ambil kat situ. Lepas dah pergi ambil tadi, and then dah test drive juga dengan dia punya staff dekat situ, nama Amin. Amin pun dah briefing aku macam mana cara nak operate kereta, apa kelebihan kereta tu, apa yang best, apa yang menarik untuk aku share. So memang kita orang dah buat test drive dekat sekitar kawasan Glenmary tu juga. Dan kita main dekat speed yang macam tu kan. Tapi tengok RPM 2, 3, relax je lagi. Maksudnya minyak pun terjaga lah. Sebab lagi tinggi RPM lagi makan minyak. Lepas tu letak brake pressure, sekejap jadi slow down. Lepas daripada tu aku balik rumah, and then kita pergi solat Jumaat sebab hari ni Jumaat. Selepas solat Jumaat tadi balik rumah, and then rehat sekejap. Lepas tu terus drive ke Melaka, sebab aku macam tak ada plan nak ke mana-mana pun. Asalnya macam nak ke, sama ada ke area Pantai Timur ataupun ke mana-mana, tapi tak ada plan apa. So macam tak apalah, kita book je lah hotel kat Melaka. So aku pun drive kat Melaka sebab kebetulan adik aku punya family pun tengah bercuti juga dekat Melaka. So perjalanan tadi pun bermula dengan aku isi minyak dulu, sebab nak berjalan jauh juga kan. So kita kena isi minyak. Aku isi tadi dalam RM50 sebab aku nak tengok tangki tu waktu tu ada dalam 25 km baki, and then aku isi RM50 naik dalam 300 plus kilometer. So aku rasa macam okey lah untuk kita nak travel dari Sarjana Putra, dari BSP ke Melaka, cukup selalunya kalau aku naik kereta aku. So aku nak tengok dia punya ketahanan minyak tu macam mana. Sebab kereta ni memang power, so mungkin akan makan minyak kuat ke atau macam mana. Tadi aku dah nampak kita isi minyak naik setakat mana, dan kalau kita tekan guna beberapa mode yang dia ada tu, contohnya macam ada eco mode, ada comfort mode, ada sport mode. Lepas tu setiap mode tu adalah dia punya power dia yang tersendiri. Sama macam kereta aku juga. So setiap power tu adalah dia punya level makan minyak dia tu tersendiri. So perjalanan tadi pun okey, cuma jalan sebab jalan jam juga kan. Hari ni kan hari Jumaat, and then orang balik kerja lah apa semua. So basically aku tak boleh nak memecut sangat pun. So bila tak boleh nak memecut sangat, tak adalah rasa kepuasan tu sangat. Cuma apa yang aku boleh katakan, pemanduan memang sedap gila. Dia punya pick up memang sedap gila. Lepas tu walaupun kita drive yang laju adalah tempat yang aku boleh pecut sikit, and then kita nak brake tu, brake dia smooth gila. Kawasan yang berbukit-bukit pun memang lancar gila. Lagi satu, kalau kita membelok dekat selekoh, aku rasa macam ya Allah, oi, memang stable gila, sumpah. Mungkin sebab aku dah biasa bawa SUV kalau kita membelok dekat selekoh kadang dia macam ragu-ragu sikit lah kan, sebab kau pun risau lah kan kau kereta kau terbalik. Tapi yang ni memang stable gila. Kau rasa macam kau memang dekat dengan bumi sebab rendah. Dia punya titik gravity dia memang rendah. So memang rasa stable gila. Aku tak risau langsung waktu aku mecut walaupun dekat selekoh ni.
So tadi dah sampai dekat Alur Gajah, terus aku pergi ke Park Royal sebab adik aku punya family memang malam ni diorang tidur kat situ. So aku pergi Park Royal jap, lepak jap, layan anak-anak buah sekejap, diorang duk main kat swimming pool lah apa semua. Oh. Uish. Ui, terror. Adik pula. Oh. Power. Berenang. Ush. 1, 2. Oh. Lepas tu singgah makan jap, then check in dekat hotel. So setakat ni aku rasa semua okey lagi untuk kereta ni, tak ada masalah. Tapi memang puas hati. Harga dia aku akan share nanti untuk next video. Tahap kepuasan tu macam mana, apa yang best, apa yang aku rasa mungkin ada kekurangan sikit atau macam mana. Tapi aku rasa setakat ni okey lah untuk hari pertama. Puas hati lah. Yelah, aku pun drive kereta murah kan. So bila dapat drive kereta yang double harga daripada kereta aku, rasa macam wow. Macam tu kan. So aku nak share lah dia punya campaign yang tengah berlangsung sekarang. Sebenarnya Federal Auto tengah celebrate anniversary ke-66 tau. Federal Auto 66 anniversary campaign. Macam tu lah. Campaign dia mudah je sebenarnya. Kalau korang yang nak try untuk join, sebab hadiah-hadiah dia menarik-narik juga tau. Menarik-narik. Hadiah dia menarik juga. So kalau korang yang nak join, korang boleh apply untuk test drive apa-apa je model Volkswagen dari Federal Auto. Start daripada sekarang sampailah 31 Julai 2026. Apa-apa model tak kisah. Korang test drive dan korang akan berpeluang untuk menang beberapa hadiah menarik lah. Dia panggil Family Experience Reward. Macam tu. Antara hadiah-hadiah dia adalah ni 3 hadiah yang aku diberitahu lah. Ada Legoland Staycation. Lepas tu ada 5-star Hotel Dining Experience untuk family korang. Dan juga ada Water Theme Park Day Pass. Pass 1 hari boleh main dekat taman tema air. So memang menarik gila lah hadiah dia kan. Dan cara dia pun mudah je. Kau just apply untuk nak buat test drive je. So apa-apa jenis model Volkswagen yang ada dekat Federal Auto, kau boleh apply untuk buat test drive. Seronok jugalah vlogging pakai phone. Sebab aku malas nak bawa keluar kamera. So sekarang ni aku record pakai phone je senang. Sebab ramai-ramai macam ni kalau bawa kamera je susah kan. And then aku nak pacak-pacak kamera macam tadi, macam pening kat. Sekarang aku dekat Jonker balik. So nak cari kopi sekejap sebab tadi dah dinner dah. So bila dah dinner dah kenyang pun. Tapi tetap nak cari kopi. Macam nak flush down semua benda. Okey tak kualiti? Tapi ni aku record pakai kamera depan. Aku pun tak sure sama ada kualiti ni okey ke tak. Sebabnya aku kan pakai Blackmagic. So bila pakai Blackmagic, kalau aku record pakai kamera belakang, aku tak boleh nak tap dekat muka aku. So bila kamera depan ni aku dapatlah tengok muka aku kat sini. And then boleh lah nak tap. So kalau kamera belakang aku nak tap macam mana kan? Say that they won't when they will. How could you